You tahu tak Rohingya tak boleh buat construction? Tak tahu. Tak tahu? Tahu ke tak tahu? Malaya, Bigfoot, Malaya, bersama kita bangkit suara. Memang dah sesak sedar diri dalam menumpang berani pula langgar undang-undang negara kita. Tular satu lagi rakaman panggilan telefon yang mendedahkan ketegasan seorang warga tempatan dan menegur seorang warga asing etnik Rohingya yang dikesan menjalankan kerja-kerja pembinaan secara haram. Apabila disoal, Muhammad Rohingya ini dengan selaba mengaku bahawa dia sememangnya tahu pelarian tidak dibedahkan terlibat dalam sektor construction. Namun memberikan alasan klise kononnya terdesak demi kelangsungan hidup. Sikap pura-pura bodoh dan acuh tak acuh sebegini jelas mencetuskan kemarahan rakyat kita yang terpaksa bersaing secara sihat dan membayar pelbagai komitmen lesen serta cukai. Manakala mereka dengan mudah menceroboh pasaran kerja tempatan. Tindakan warga tempatan dalam video ini yang menyambur semula alasan murah tersebut adalah sangat berasas. Jika benar mereka mahu membina kehidupan dan memperjuangkan nasib tempat selayaknya adalah di bumi Myanmar. Bukannya datang kemari untuk menimbulkan kekecauan dan mendirikan penempatan harap sesuka hati. Status pelarian bukan lesen besar untuk memijak lunas perundangan Malaysia. Segelintir daripada mereka kini bukan lagi kelihatan seperti pelarian yang memerlukan bantuan. Sebaliknya bertindak seperti tuan rumah yang kebal daripada tindakan penguatkuasaan. Kita tidak boleh membiarkan maruah hana air terus diperlekehkan oleh warga asing yang langsung tidak menghormati adab ketuanan tempatan. Sudah tiba masanya pihak berkuasa mengambil tindakan drastik memburu dan menghantar mereka pulang tanpa kompromi. Korang suka yang mana? Rakyat kita atau Muhammad Rohingya ni? Sila tinggalkan pandangan korang di ruangan komen. Ya kan? Ya. You tahu tak Rohingya tak boleh buat construction? Tak tahu. Tak tahu? Tahu ke tak tahu? Tahu. Tahu. Habis kenapa lu buat? Tapi kita orang semua bayar ini semua. Bukan juga. Apa dia? Yalah, kita pernah hidup lah, kita pernah makan nasi juga. Lu mau makan nasi juga, makan tai lah. Wey, you orang pelarian, you... Kita tak bawa kerja. Habis siapa nak bagi makan kita? Itu tanya you punya kerajaan lah. Balik negara lah. Pasal apa lari mai sini? Kawan, saya tahulah lu orang semua ambil package punya datang travel dekat sini. Bukannya lari dari negara. Betul tak? Lu orang bayar bot mahal-mahal, betul tak? Tak tahu. Betul ke tak? Betul. Betul kan? You orang bayar package jual harta benda semua dekat Myanmar, you orang datang ke sini, betul tak? Betul. Betul, bukannya pasal lu orang kena halau, betul tak? Tak, bukan kita mana ada harta, kita tak ada harta lah. Lu orang jual semua benda dekat sana, baru lu orang naik perahu datang sini, betul ke tak? Nak jual, tak, mau jual dia. Kita memang harta pun jarang rampas mah. Kita nak jual dengan kita mana ada. Rampas lah? Okey, kenapa you orang tak nak pertahankan negara lu orang? Kita tak ada apa, kita nak tahan macam mana, kita satu pisau pun tak Tak apa, dia duduk kampung Lebaiman saja. Nanti kita ni. Okey, sekarang you datang sini, negara orang, you boleh tak langgar undang-undang negara Malaysia? Mana boleh, tak boleh. Tak boleh kan? You tahu tak, you tak ada permit, you tak boleh buat renovation rumah. Tahu. You tahu tak itu safety semua macam mana untuk construction, simen, you punya, dia punya prosedur semua macam mana untuk renovation, you tak tahu kan? Macam mana you boleh renovate rumah? Tak tahu. Bos ada mata pada bos. Aja bos. Bos mana? Lu punya bos siapa? Ada, memang bos. Siapa? Bos siapa? Orang Malaysia ke apa? Melayu ah? Orang Melayu jadi bos you? Oh, dia bagi sub dekat you lah? Kalau kita apa makan gaji dengan dia atau kalau dia bagi lepas. Makan gaji ke lu bos? Tadi cakap lu bos. Tak ada macam kapal lah, macam jaga. Lu bos ke orang lain bos? Orang lain, orang sini ya bos. Orang sini bos. Lu kerja? Lu anak berapa orang? 4. 4 orang anak. Cukup Nanti tak? ada masak tak? Cukup tak? Cukup lah. Cukup ah? Anak sekolah? Sekolah pun macam tu lah, tak ada apa. Pusing lah. Bila mau balik? Dia ada tuition lah. Bila mau balik Rohingya? Balik Bangla? Mau balik ke mau duduk sini je? Balik macam mana kan tak ada selamat lagi, tak ada aman lagi. Tak ada aman lah. Lu orang lah pergi sana fight untuk negara. Dekat orang sini, orang buat kepala. Kenapa? Jawablah. Sekarang kenapa Rohingya suka gaduh? Tak tahu itu gaduh
beradu lah. Memang bukan jahat, bukan semua jahat, bukan semua baiknya. Ada yang jahat, ada yang baik di situ lah. Jadi sekarang you ada mana? Sekarang bagi location saya datang rumah. Okey ya? Segala noda desa kuasa buka mata Malaysia perlu dijaga kekal.